Okey guys, so hari ni ada satu produk sampai dekat aku iaitu produk daripada Audio Technica. So untuk produk ni ialah model AT2035 Cardioid Condenser Microphone. Mic ni menggunakan XLR cable, so korang perlu ada audio interface. So jom kita tengok apa yang korang dapat dalam box dia. Okey, so korang akan dapatlah dia punya pouch bag. So sangat sesuai kalau korang nak buat portable recording, korang boleh bawa je mic ni. Kemudian dalam dia ada shock mount. Shock mount ni sangat berguna kalau untuk korang buat recording dekat meja korang mungkin ada bergoyang ke ataupun apa-apalah. So inilah mic dia daripada Audio Technica. Kalau korang tengok pun korang mungkin akan rasa geram lah sebab dia punya detail memang sangat-sangat cantik. Macam dekat studio recording okey. So jom kita pasang, kita buanglah dulu shock mount mic yang lama. Okey. So nak pasang dia sangat mudah, sekejap je dah boleh siap dah. Kemudian korang masukkan je mic korang dekat dalam dia punya shock mount. Untuk mic ni dia siap ada low cut dan juga pad so benda ni akan elakkan berlakunya peak waktu korang recording lagu. Peak tu apa? Peak tu adalah maksimum lah, orang kata macam suara pecah. Okey. So mic ni boleh bantu korang lah untuk dapatkan clean voice. Okey. So inilah mic dia, mic yang sangat sesuai untuk korang nak buat voice over ataupun nak buat recording lagu.